Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Selangor, kita maju bersama dan salam perpaduan. Yang berusaha Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pengetua-pengetua, guru-guru besar, guru-guru serta para pelajar yang saya kasih sekalian. Majlis Amanat Bacaan Ikrar Rukun Negara sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Selangor 2025 yang disertai serentak oleh 944 buah sekolah, 282 sekolah menengah, 692 sekolah rendah dan di seluruh negeri Selangor yang melibatkan 980,668 orang murid, guru dan warga pendidik. Kita bakal menyambut bulan kemerdekaan ke-68 dan Hari Malaysia ke-62 tidak lama lagi. Ini adalah masa terbaik untuk menyemai semangat patriotisme, bukan hanya dengan kibaran jarul gemilang, tapi lebih penting dengan memahami nilai-nilai yang membentuk negara kita. Ingatlah, patriotisme bukan sekadar semangat, ia adalah tanggungjawab yang dituntut setiap daripada kita. Di peringkat sekolah inilah, para pelajar perlu dipupuk dan ditanamkan dengan rasa cintakan negara melalui usaha menjaga nama baik sekolah dan keluarga. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, dan membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Ardini selaku wakil media daripada Sekolah Kebangsaan Pulau Indah. Hari ini pada 18 Ogos 2025, kami akan mengadakan program Ikrar Perpaduan sempena sambutan Perpaduan Negeri Selangor tahun 2025. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah Stop Saya Benci Buli dan Lakukan Kebaikan. Jom, mari kita sama-sama saksikan. Buli betul tak? Jadi saya guna benda tu bukan sekadar jeritan, bukan sekadar jeritan. Jadikan tu semakkan dalam hati kamu, memang kamu tak suka buli, dan jika ada nampak berlaku perkara tersebut, laporkan dengan segera. Kebaikan ialah merangkumi
perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi manfaat kepada orang lain atau diri sendiri. Jadi kebaikan ini, kebaikan ini boleh jadi dalam bentuk tindakan kecil atau besar. Kamu akan dibalas. Kamu percaya satu hari nanti kamu orang Islam, sebagai seorang Muslim, kamu ada rukun iman. Di akhirat ni kita akan dibangkitkan semula, betul tak? Okay. Saya berbangsa Iban, kawan saya berbangsa Melayu. Walaupun kami berlainan bangsa, kami tetap satu bangsa Malaysia. Apa yang kamu faham tentang perpaduan? Perpaduan itu adalah bersatu dan bertoleransi terhadap berbilang kaum dan kaum yang lain. Menggalakan perpaduan ialah rukun negara, ikon negara, bekerjasama antara satu sama yang lain, bertoleransi kepada rakyat yang ingin membantu perjalanan. Perpaduan ini bermaksud bersatu dan bertoleransi dalam aktiviti seharian masyarakat dan agama. Bagi saya perpaduan yang dah retak ni contohnya dia bergaduh sebab benda yang remeh. Lepas tu hidup pula berpuak-puak. Maknanya kalau Melayu semua duduk Melayu aja. Kalau India semua yang ada dalam kawasan tu cuma India aja. Kalau Cina semua dalam kawasan tu Cina aja. Dia orang tak bercampur-campur semua. Sebenarnya tak susah pun kita nak faham bangsa dan cara hidup bangsa lain. Kalau tak faham boleh tanya, jangan buruk sangka. Pada saya perpaduan tu dalam bahasa Inggeris unity kan? Ya. Dia macam apa yang kita buat sehari-hari dengan kawan-kawan kita, dengan mak ayah kita, macam kita tak ada macam nak cari pasal dengan dia orang. Kita elok je, biasa je dengan dia orang. Seronok tak ada kawan berbilang bangsa dan agama? Seronok sebab kita boleh tahu kaum dia apa, dia punya agama lain. Kes buli semakin mendapat perhatian dalam media kebelakangan ini. Macam mana ada nak berhadapan dengan buli apabila dia buli? Saya akan kuatkan diri saya tak boleh lemah, saya tak boleh takut. Sebab saya tahu kalau saya lemah, saya takut, orang tu akan jadi nak buli saya lagi. Dia tahu saya lemah. Dia tahu saya tak akan beritahu cikgu kalau saya lemahkan diri saya. Okey, kalau saya kena dibuli ataupun kawan saya kena buli, caranya macam ni. Segera melaporkan kepada guru ataupun ibu bapa yang bertugas pada hari itu. Jika saya dibuli, saya akan terus laporkan kepada Ustaz Ismail. Jadi saya kena tunjuk akhlak yang baik supaya tidak menjadi pembuli. Sekian itu sahaja daripada kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi video akan datang. Bye-bye. Saya benci buli. Kami benci buli. Kami benci buli. Saya benci buli. Saya benci buli. Buli.